Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ashraf. Waalaikumsalam. Semua boleh duduk? Terima kasih. Jadi semua orang ada cita-cita. Jadi cikgu akan tanya masing-masing cita-cita. Okay. Cita-cita awak nak jadi apa? Saya nak jadi pemain bola sepak. Okay. Cita-cita awak nak jadi apa? Cita saya nak jadi bola sepak. Aku nak jadi bomber. Cita-cita awak nak jadi apa? Cita saya nak jadi bomber. Cita-cita awak nak jadi apa? Cita saya nak jadi cikgu. Sebab apa awak nak jadi cikgu? Jadi cikgu kan senang mengajar di dalam kelas. Senang ya? Mari cikgu tunjuk. Senang ke susah nak cikgu ni? Ada orang tadi siapa? Amin dengan anak ni. Oh, jom kita pergi cek. Nak buat apa tu? Ambil pisau tu kan? Kau ambil pisau aku kan? Dah, jangan gaduh. Dah, jom masuk kelas dulu. Jom. Anak jom. Awak berdua kenapa masuk muka ni? Dia hilangkan barang saya. Tapi saya dah bagi balik kat dia. Alah, hai. Tak ada pun. Kenapa kamu semua ni ada bintang apa? Mereka ni cikgu bermasam muka. Tak, cikgu nak bagi tahu satu benda. Dalam hidup, menang bukan cari masalah orang lain, tetapi belajar memaafkan. Dah, minta maaf. Dah, pergi masuk kelas. Cikgu, kami dah buat persiapan untuk lintas lagi. Jom kita susun. Cikgu, benda ni nak susun. Benda ni letak kat atas meja. Anak cikgu dia ambil kerusi letak situ. Okey, Syamil sapu. Okey. Salam. Kat sini semua. Semua mari sini. Tengok, kan dah selesai. Yang penting kerjasama. Cikgu, ada orang sakit kepala. Anak dia. Ya. Baik, naik duduk dulu. Anak lelaki, minum air perlahan-lahan. Kalau masa sakit, cikgu bawa pergi bilik rawatan ya. Dan minum ubat. Okey, sekarang sebelum sukan kita panaskan badan dengan mulakan lompat bintang. Okey, pergi duduk tempat masing-masing. Okey, ambil tempat untuk kita berlari pula. Dah garisan, sedia mula. Dia cikgu ni bukanlah senang tau. Tahu. Kamu betul ni masih bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Betul, tapi selepas dengar cerita cikgu tak jadilah. Baru tahu menjadi seorang guru tu tak senang. Tapi apapun, cikgu doakan kamu menjadi seorang guru yang terbaik. Okey? Selamat Hari Guru. Bukan sekadar mengajar di papan hitam, tetapi memikul tugas membantu pewaris bangsa. Terima kasih kerana bersabar mendidik dan menjaga pelajar dengan penuh keikhlasan. Semoga cikgu sentiasa sihat, dimurahkan rejeki dan diberkati dalam mendidik anak bangsa.